Rebus kentang tu separuh masak je ya. Cili kering tu digunting, dibuang biji, dibasuh bersih ya. Halia tu 1 inci, bawang putih tu dalam 4 biji, bawang besar tu dalam 1 biji. Ini untuk dikisar ya. Ini untuk bawang untuk ditumis ya, 1 biji. Ni ada udang kering, ikan bilis tak ada, apa gantikan udang kering lah. Agak-agak lah banyak mana kentang ni yang direbus tadi tu. Ni ayam goreng lah, dah digaul tepung bistari ya. Jom kita tumis bawang besar tadi tu. Udang keringnya. Ditumis hingga layu ya bawang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki. Amin. 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 Hari ini Upah masak sambal kentang ya. Jom kita tengok. Bawang pun dah layu, boleh masukkan cili kisar tadi tu ya. Bawang putih, bawang besar, dia tu yang dikisar semua ya, cili kering sekali. Biarkan mendidih dan pecah minyak ya. Letak serbuk perasa, garam dan gula tu agak-agak lah manis masing-masing ya. Letak air agak-agak lah nak masakkan kentang tu ya. Tadi kentang tu separuh masak je. Kalau suka tu letaklah cili padi, kalau tak suka tu tak apalah. Bolehlah dirasa. Yang ni Upah nak goreng ayam ya. Upah goreng dalam periuk kecil ya. Masukkan ayam tadi tu. Biarkan ayam tu masak. Dah pun siap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Selamat mencuba ya. Itu ada Upah buat sambal tempoyak sikit.